So geng, macam yang korang tahu, brand Asics ni ada banyak model-model dia. So kali ni saya nak terangkan pasal model Speed. Model Speed ni khusus untuk korang nak buat racing ataupun korang nak kejar korang punya pace. So setiap model-model Asics Speed ni ada perbezaan dia. So sebelum saya terangkan apakah perbezaan antara model-model dia, korang follow kita dulu geng. So geng, jom. Untuk yang pertama, di entry level kita ada kasut Hyperspeed 5. Kasut Hyperspeed 5 ni hanya menggunakan satu midsole saja, iaitu material dia Flightform. Material Flightform ni adalah material yang lembut tapi tidak sesuai kalau korang nak push ke arah long run. Sebab itulah kasut Hyperspeed 5 ni sesuai kalau korang nak buat short run tapi dengan tempo yang laju. Yang kedua, kita ada kasut Magic Speed 4. Kasut Magic Speed 4 ni dia punya main material untuk midsole dia adalah FF Turbo, FF Blast dan juga gabungan carbon plate. Kehadiran carbon plate pada kasut Magic Speed 4 ni mampu memberikan korang energy return dan push korang punya pace dengan lebih laju. So kasut ni memang sesuai kalau korang nak masuk long run ataupun korang nak masuk racing. Dan yang ketiga, kita ada Metaspeed Edge. Metaspeed Edge ni adalah berbeza gabungan material dia dengan kasut model-model speed yang lain. Untuk main material yang digunakan pada midsole kasut Metaspeed Edge ni adalah FF Lip, FF Turbo Plus dan juga fully carbon plate. Kasut ni adalah sangat ringan dan menggunakan material yang berkualiti tinggi. Dan yang terakhir, kita ada kasut Metaspeed Ray. Metaspeed Ray ni hanya menggunakan dua gabungan material saja pada bahagian midsole dia, iaitu yang pertama adalah FF Lip dan yang kedua adalah half carbon plate. Kehadiran half carbon plate pada kasut ni pula memberikan impak yang berbeza berbanding kasut yang lain. Kalau korang nak lebihkan kesesaan, kalau korang nak rasa lebih fleksibel ketika berlari, korang kena ambil kasut Metaspeed Ray ni geng. Dan itu adalah perbezaan yang paling ketara pada kasut model-model speed ni. Jadi kalau korang berminat untuk dapatkan kasut-kasut ni, korang boleh datang ke SFT Sport Kuala Terengganu atau membeli secara online.